Terbaru operasi ketenteraan terhadap puak berbaju merah di Thailand. Pihak tentera Thai pagi tadi melepaskan tembakan ke udara ketika menghampiri sebuah tokong di mana disyaki beratus-ratus puak berbaju merah itu bersembunyi. Tindakan tentera itu susulan kepada operasi semalam yang melihat kubu penunjuk anti kerajaan itu diranapkan dan ketua anti kerajaan itu ditangkap. Setelah memberi amaran, pihak tentera bertindak memasuki kuil berkenaan di mana lebih 1,000 penyokong pro-Thaksin Shinawatra bersembunyi. 6 mayat penyokong anti kerajaan dilaporkan ditemui. Sungguh pun begitu, pertempuran kecil antara tentera dan puak berbaju merah terus berlaku. Tinjauan juga mendapati bangunan-bangunan masih terbakar sehari pihak tentera Thai menyerbu kubu kuat anti kerajaan di kota raya Bangkok. Antara yang teruk terbakar bangunan Bursa Thai dan kompleks beli belah terbesar Metro Bangkok, Central World. Usaha memadamkan kebakaran terus dilakukan. Dalam pada itu, semua ketua anti kerajaan yang ditangkap semalam dibawa ke kamp tentera Caam. Antara mereka, Jeng Dokji yang tiba menaiki helikopter dan Kuan Chai Praipana. Manakala ketua perusuh Natawut Saikua dilihat dibawa ke sebuah kenderaan untuk dibawa ke satu destinasi tidak diketahui. Sejak protes anti-IBC dilancarkan Mac lalu, sekurang-kurangnya 74 orang terbunuh, kebanyakannya orang awam.